Seorang pegawai kanan polis didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan gagal mengisytiharkan harta miliknya termasuk emas digital seberat 716.8 gram dan wang kripto bernilai RM80,000. Tertuduh Deputi Superintendent DSP Muhammad Syahril Abu Bakar pernah berkhidmat sebagai pegawai turus bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Kes itu disebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Rosli Ahmad. Mengikut kertas pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja gagal mematuhi notis bertulis di bawah Seksyen 36(1)(a) Akta sama yang dihantar oleh seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 30 Mac lalu. Notis itu menuntutnya mengisytiharkan sepenuhnya sumber serta kedudukan kewangan miliknya, antaranya wang yang dimasukkan ke dalam 2 akaun bank milik syarikat Tahara Services yang didakwa mempunyai kaitan kepentingan dengan tertuduh. Tertuduh juga mempunyai emas digital yang disimpan melalui platform Public Gold serta pelaburan wang kripto di platform Luno. Selain itu, beliau juga didakwa tidak mendedahkan simpanan dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB berjumlah RM39,198.48, simpanan dalam akaun ASB atas nama anak-anaknya sebanyak RM110,000 serta bayaran pinjaman perumahan berjumlah RM68,000 kepada Affin Islamic Bank bagi sebuah rumah di Johor Bahru. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 28 Jun lalu yang jika sabit salah boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Hakim membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM15,000 serta melapor diri kepada SPRM setiap bulan selain menyerahkan pasportnya kepada mahkamah. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Julaila Jamaluddin manakala tertuduh diwakili Peguam Azrul Zulkifli Stock.